Saya, berbesi di belakang oleh kerana Oh. keganasan rumah tangga. Saya mangsa keganasan rumah tangga, pernah lumpuh separuh badan, mengalami tekanan, kemurungan dan berakhir dengan kanser. Jadi ketika itu bila saya ingat, salah satu efek tulang belakang, saya pun pergilah. Mhm. Rupanya tak nampak lepas MRI tak nampak apa-apa, tapi nampak sesuatu yang abnormal di dada. So doktor refer saya ke doktor lain untuk, siasatan seterusnya. Jadi bila dihantar buat mammogram, di situlah, nampak rupanya saya dah ada kanser yang sudah sedang membesar. Jadi terus kita hari yang sama buat biopsi dan selepas 3 hari biopsi tu dia membengkak, terus saya buang. Terus dihantar masuk emergency, terus buang. Ketika itu saya masih belum dapat result biopsi tu. Mhm. Jadi tak tahu sama ada kanser atau tidak, Mhm. tapi saya dah tak adalah payudara kiri. Jadi selepas, ketika dalam, masih di ward selepas dibuang, doktor bawa keluar tu dia tunjuk pada saya untuk dihantar lab, kata it is a cancer, cuma selebihnya nanti, bila lab dah keluar report baru kita bagi tahu apakah, Mmm. stage berapa dan sebagainya. So ketika itu saya macam, okey kanser sebab saya tak terperanjat sebabnya, saya pernah mengalami satu situasi sakit yang lebih teruk dari itu, Mhm. which is saya sampai lumpuh separuh badan dan saya kemurungan. Kemurungan selama 6 tahun yang saya perlu berjumpa PSY setiap minggu selama 6 tahun. Saya perlu mengambil ubat untuk tidur, ubat penenang untuk mengawal emosi.